Kelebihan dia bulan ni adalah kereta Myvi ni ada rebate. Rebate sebanyak RM1,000. Siapa nak beli kereta Myvi, cepat-cepat beli kereta Myvi sebab ada rebate. Ada rebate khas untuk student ataupun fresh graduate. Siapa yang student, siapa yang fresh graduate nak beli kereta, boleh sahaja apply kereta Myvi. Biasanya student ramai tanya Fira, Kak, Myvi ada rebate tak? Bulan ni ada rebate korang. Bulan-bulan lepas tak ada rebate, tapi bulan ni ada rebate. Ada rebate sebanyak RM1,000 khas untuk awak student ataupun fresh graduate. Student ni siapa? Student ni awak masih belajar lah. Awak masih belajar sama ada awak diploma ataupun degree. Okay. Kalau SPM, STPM tak dikira lagi, tak termasuk dalam kalangan untuk student yang dapat rebate ni. Fresh graduate ni macam mana? Fresh graduate adalah tempoh dari 1 tahun awak graduate. Contoh awak graduate 31 Disember 2024 tahun lepas. Okay. Awak punya rebate ni akan tambah tempoh pada 31 Disember 2025 dalam tempoh 1 tahun sahaja. Nanti awak submit dah lepas 31 Disember tu, contoh awak submit 20 Januari dah tak boleh lah untuk rebate ni. Rebate dia adalah 1 tahun sahaja. Rebate dia adalah 1 tahun sahaja awak graduate. Yang membuktikan awak ni seorang student, of course lah awak kena submit pakai kad student. Yang mana student, yang mana fresh graduate belum bekerja, boleh submit ke tak? Boleh beli kereta ke tak? Of course lah boleh. Awak boleh pakai Grento. Ni Grento awak. Parents, adik-beradik ataupun pasangan pastikan dia tak high commitment, gaji dia strong dan tak ada blacklist untuk bahagian Grento. Apa kelebihan lagi kereta Myvi ni? Jimat minyak. Kenapa cakap jimat minyak? Sebab 1 liter boleh pergi sejauh 22.2 km per liter. Sangat jimat minyak korang. Kalau korang nak bawa pergi kerja, ulang-alik pergi kelas ke, pergi kerja ke, cari kereta yang jimat minyak, korang ambillah kereta Myvi. Kelebihannya bot luas. Bot tu kat mana korang? Bot tu yang kat bahagian belakang tu. Bahagian belakang bot sangat luas. Okay, 277 liter bot dia. Kalau korang cari kereta bot dia luas, kalau bot yang paling luas, kereta biasa. Tapi cari kereta bot agak luas juga, korang ambillah kereta Myvi. Nak letak banyak barang pun boleh kereta Myvi ni. Bot dia agak luas juga korang. Senang parking pun betul juga korang. Senang parking. Okay, kereta Myvi ni seperti kereta Azia, dia kecil. Dia kecil, so dia memang senang parking. Cari kereta yang senang parking, cari kereta yang ada rebate bulan ni, ambillah kereta Myvi. Okay. Kalau awak nak ambil kereta Myvi, awak nak yang agak rendah, awak ambillah Myvi G which ASA ni dah berbaloi sangat-sangat. Sebab untuk kereta Myvi satu je yang tak ada ASA. Myvi G without ASA, yang lain semua ada ASA system. Untuk keselamatan awak, Myvi G which ASA dah sangat-sangat berbaloi. Okay? Tak tanya apa-apa lagi, boleh komen dekat bawah. Gaji 1,700 boleh ambil ke korang Myvi H. Myvi H ni kena gaji dalam 2,200 ke atas. Tapi gaji bersih awak dalam 1,700. Boleh ke tidak ambil Myvi H? Jawapannya boleh sahaja. Awak mestilah pakai Grento. Grento parents. Parents ni dalam, kalau Myvi H ni parents ataupun Grento awak gaji bersih dalam 2,600, 2,700 pun boleh sahaja. Parents ataupun adik-beradik ataupun pasangan suami isteri, pastikan dia tak high commitment, gaji dia strong dan tak ada blacklist untuk Grento. Sebab untuk syarat pakai Myvi, untuk syarat submit dokumen, submit loan adalah gaji bersih 2,200 ke atas. Tapi kalau gaji bersih 1,700, awak boleh submit pakai Grento. Submit je pakai Grento. Dan pastikan Grento awak tu yang bekerja lah. Bekerja, dia ada payslip dan dia ada bank statement untuk bulanan. Kalau Grento tu dia tak ada OT, gaji tetap, bank perlukan 3 bulan terkini untuk payslip dan untuk bank statement. Tapi kalau Grento tu ada komisen tambahan ataupun ada OT, ada kerja lebih masa, bank perlukan 6 bulan untuk payslip dan bank statement. Kalau tak ada penjamin, okey ke? Kalau tak ada penjamin juga, awak memang kena letak depo yang sangat tinggi awak. Contoh gaji bersih awak 1,700. Untuk apply kereta Myvi H, gaji bersih 2,200. Awak memang kena letak depo yang sangat tinggi awak.
depo yang sangat tinggi. Contohnya 50% depo. Contohnya dalam 30k down payment. Awak boleh kumpul, contohnya kumpul dalam masa 6 bulan, 1 tahun, awak boleh kumpul sebanyak dalam 30k, 25k down payment. So bank akan senang luluskan loan awak sebab bank tengok awak punya depo dah tinggi, bulanan awak akan jadi agak rendah. Bank tengok pada gaji bersih awak 1,700, awak boleh untuk bayar bulanan dia sebab bulanan dia akan jadi agak rendah. Letaklah depo yang tinggi. Biasanya kalau gaji bersih 1,700, kita sarankan untuk beli ni lah, untuk beli Beza ataupun Azia. Gaji bersih 1,700. Beza ataupun Azia. Contoh awak dah pakai, awak beli Beza ataupun Azia. Masa awak kerja, gaji awak naik 2,000 lebih, awak nak trade in boleh sahaja. Awak boleh apply untuk trade in. Untuk jual kereta lama, ambil kereta baru, contohnya awak teringin nak pakai Mavic tadi, awak boleh trade in kereta lama Beza ataupun Azia ni. Boleh trade in.